Assalamualaikum dan selamat datang. Bulan Ramadan ni kan, bulan yang kita nanti-nantikan, penuh ibadah, penuh keberkatan. Tapi, untuk rakan-rakan kita yang menghidap diabetes, mesti ada satu soalan besar yang bermain di fikiran. Selamat ke aku nak berpuasa ni? Dalam perkongsian kali ni, kita akan kupas panduan-panduan penting. Tujuannya satu je, untuk bantu anda buat persediaan dan berbincang dengan doktor, supaya ibadah puasa nanti berjalan lancar dan yang paling penting, selamat. Okey, ini dia apa yang kita akan cover. Pertama, kita tengok pro dan kontra berpuasa. Lepas tu, kita kenal pasti risiko diri sendiri. Nombor 3, yang ni super penting, tanda-tanda bahaya yang wajib anda tahu. Keempat, kita sentuh sikit pasal plan ubat-ubatan. Dan akhir sekali, kita cakap pasal iman dan kesihatan. Jom mula. Okey, masuk bab pertama, keseimbangan. Kita nak faham untung ruginya berpuasa bila ada diabetes. Cuba bayangkan macam ni, gula dalam darah kita ni ibarat meter minyak kereta. Bila kita berpuasa, kita sebenarnya tengah drive dalam satu perjalanan yang jauh tanpa henti untuk isi minyak. Jadi, faham-faham je lah kan, pengurusan minyak ni kena betul-betul cermat supaya kita tak tersedai tengah jalan. Selamat sampai ke destinasi, itu matlamatnya. Lihat, ada dua belah cerita kat sini. Sebelah kiri memang betul, puasa ni banyak manfaatnya. Boleh turun berat badan, kawalan gula pun boleh jadi lebih baik. Tapi, untuk pesakit diabetes, kita tak boleh pandang sebelah mata je. Ada risiko-risiko yang serius menanti, macam dehidrasi atau gula dalam darah jadi tak menentu, naik turun mendadak. Jadi, kuncinya kat sini bukan untuk takut, tapi untuk tahu cara nak uruskan risiko ni. Okey, ada dua musuh utama yang kita kena kenal. Pertama, hipogliksemia. Senang cerita, gula dalam darah jatuh menjunam, terlalu rendah, bahaya ni. Kedua, hypergliksemia. Yang ini pula terbalik, gula melambung, terlalu tinggi, pun bahaya juga. Dua-dua ni lah yang kita kena betul-betul perhatikan masa bulan puasa. Baiklah, jom masuk bahagian kedua, kenali risiko peribadi anda. Penting ni, sebelum Ramadan tiba, kita kena jujur dengan diri sendiri dan faham tahap risiko kita kat mana. Sebab apa? Sebab rawatan diabetes ni bukan macam baju, tak ada satu saiz untuk semua. Badan anda, cerita anda, lain-lain. Jadi, siapa yang berada dalam kumpulan berisiko tinggi ni? Kalau bacaan HbA1c anda lebih dari 9, atau anda ada sejarah gula rendah yang teruk, atau ketosidosis, atau anda sedang jalani dialisis dan juga warga emas. Kalau anda termasuk dalam mana-mana kumpulan ni, tolong sangat-sangat jangan buat keputusan sendiri. Bincang dulu dengan doktor secara terperinci sebelum mula berpuasa. Ini bukan benda main-mainin. Okey, sekarang kita masuk bahagian ketiga, amaran bahaya. Dengar sini baik-baik. Sebab apa yang saya nak sampaikan ni mungkin adalah bahagian paling penting dalam keseluruhan perbincangan kita hari ni. Ini soal nyawa. Info ni tak boleh ada tawar-menawar. Wajib tahu, wajib faham. Soalannya mudah je. Bila masanya badan kita bagi signal merah? Isyarat yang kita wajib berhenti berpuasa. Tak kira apa pun. Jom kita bongkar satu persatu. Pernah rasa badan tiba-tiba menggeletar, berpeluh sejuk macam baru lepas lari, kepala rasa pening, pandangan jadi kabur? Hati-hati, ini bukan sekadar penat berpuasa biasa. Ini badan anda tengah bagi SOS. Dia tengah menjerit yang gula dalam darah dah jatuh ke paras bahaya. Kalau rasa macam ni, jangan tangguh. Terus periksa paras gula anda. Nombor keramat yang pertama, kalau anda cek gula dan nombor yang keluar adalah bawah 3.3 milimol per liter, tak ada soalan, tak ada tunggu sekejap. Anda wajib berbuka puasa serta-merta. Ingat ya, bawah 3.3. Terus berbuka. Ini undang-undang yang tak boleh dilanggar. Okey, nombor kedua pula, yang ni spesifik sikit. Selalunya berlaku pada awal pagi, beberapa jam lepas sahur. Kalau masa tu anda cek gula dan bacaannya bawah 3.9, yang ni pun sama, wajib berbuka. Kenapa? Sebab kalau awal-awal pagi pun dah rendah macam tu, risikonya sangat tinggi untuk dia terus jatuh menjunam sepanjang hari. Jadi, jangan ambil risiko. Tapi, bahaya bukan datang dari gula rendah je tau. Gula yang terlalu tinggi pun sama. Kalau bacaan anda tiba-tiba melonjak melebihi 16.7, ini pun satu lagi signal merah. Ini tanda badan mungkin dah mula dehidrasi teruk. Tindakannya sama, mesti berbuka puasa, minum banyak air dan ikut pelan kecemasan yang doktor dah tetapkan.
Baiklah, kita dah tahu apa nak buat masa kecemasan. Sekarang, jom kita jadi lebih proaktif. Kita masuk bahagian keempat, plan ubat-ubatan anda. Macam mana nak susun atur ubat kita sepanjang bulan Ramadan ni? Ini penting. Okey, ini cuma satu contoh ya. Tengok macam mana jadual ubat tu berubah. Ubat yang selalu kita makan pagi mungkin ditukar ke waktu sahur. Yang makan malam, kita anjak ke waktu iftar. Logik dia senang je. Kita nak ubat tu bekerja seiring dengan waktu kita makan. Bila ada makanan, ubat pun ada untuk bantu proses gula tu. Penting. Dengar betul-betul ya. Apa yang saya tunjuk tadi tu contoh semata-mata. Saya ulang, contoh sahaja. Tolong jangan pandai-pandai ubah dos atau jadual ubat anda sendiri berdasarkan apa yang anda nampak tadi. Pelan ubat-ubatan anda wajib, saya ulang, wajib dirancang bersama doktor anda. Jangan ambil risiko ni, bahaya. Dan sampailah kita ke bahagian terakhir, iman dan kesihatan. Ini satu perbincangan yang penting tentang bagaimana kita nak seimbangkan antara ibadah dan tanggungjawab menjaga amanah Tuhan, iaitu tubuh badan kita. Kadang-kadang kita rasa serba salah kan? Tapi kita kena ingat, Islam itu agama yang indah dan memahami. Ada konsep rukhsah atau kelonggaran yang diberi khas untuk mereka yang tak mampu, termasuklah orang yang sakit. Jadi kalau doktor nasihatkan untuk tidak berpuasa demi kesihatan, itu bukan bermakna kita gagal dalam beribadah. Sebaliknya, kita sedang menunaikan satu lagi tuntutan agama, iaitu menjaga nyawa dan kesihatan. Itu pun ibadah juga. Jadi, sekarang anda dah ada ilmu, dah ada pengetahuan asas. Apa langkah seterusnya? Soalannya, adakah anda bersedia nak gunakan ilmu ni? Bukan untuk buat keputusan sendiri, tapi sebagai modal untuk berbincang dengan doktor anda untuk sama-sama bina satu plan yang terbaik dan paling selamat. Supaya ramaran anda kali ini bukan sahaja penuh ibadah, tapi juga tenang dan sihat. InsyaAllah.